Hari ini Cikgu Muna nak tunjukkan satu tutorial bagaimana kita boleh membeli emas secara full payment melalui ATM Gold Public Gold. Baiklah, mula-mula kita pilihlah apa item yang kita nak. Hari ini Cikgu Muna memilih Winnie and Pooh. Yang ni beratnya 0.25 gram ya. Cantik tak? Terdapat 3 cara bagaimana kita nak buat pembayaran. My Debit, Visa ataupun e-wallet. Cikgu Muna menggunakan kaedah e-debit. Setelah membuat pembayaran, akan keluarlah satu paparan di mana anda perlu meletakkan PG kod anda iaitu username anda di Public Gold dan juga email yang berdaftar bersama Public Gold. Dan kita tunggulah item yang kita pilih tadi keluar melalui bahagian ini. Tak sabar nak tengok. Wah, itu dia dah terbuka dah pintunya. Jom kita tengok sama tak item yang Cikgu Muna pilih dengan yang item yang Cikgu Muna dapat. Itu dia gold bar 0.25 gram Winnie and Pooh. Nak simpan emas, jemput follow Cikgu Muna.